Satu benda yang hampir setiap pesakit kanser sesalkan. Saya dah jumpa ratusan pesakit kanser kolorektal. Semua mereka berbeza. Tapi ada satu benda yang hampir setiap pesakit cakap selepas dapat diagnosis. Dan ia selalunya sama. Saya patut datang lagi awal. Tak kira siapa, tak kira jantina, tak kira umur. Selepas mendapat diagnosis, ayat pertama yang keluar dari mulut mereka atau dari keluarga mereka selalunya tentang masa. Apa mereka cakap? Saya perasan darah dah 6 bulan, saya ingatkan buasi. Ataupun dia kata, saya selalu penat, saya ingatkan sebab kerja, stres. Ataupun dia orang kata, berat saya turun, saya happy, saya sangka diet saya ni dah jalan. Ataupun dia orang kata, saya patut dengar cakap isteri saya. Daripada dulu isteri saya suruh buat check up tapi saya abaikan. Bukan sebab mereka bukan sebab mereka cuai. Sebab simptom kanser kolorektal nampak macam benda biasa, boleh diabaikan. Ini human nature. Saya kongsi ni bukan untuk takutkan korang. Saya kongsi sebab kalau korang ada baca ni dan ada simptom yang korang dah agak-agak, ini adalah permission untuk you bertindak. Penyesalan adalah perasaan paling berat selepas diagnosis. Kalau korang tak boleh ubah masa lalu, korang boleh ubah masa sekarang. Kalau ada signal, buat pemeriksaan. Jangan jadi pesakit yang akan kata, saya patut datang lagi awal.